Hey guys, welcome to Fira channel. Okay guys, Fira kan dah lama tak buat vlog. So hari ni Fira nak buat vlog untuk bawa korang ikut Fira pergi hosting tournament Malaysia Esport League. Okay, sebab kita kan dah lama tak buat. So ni jom live update. Okay korang, so Fira sekarang baru sampai depan Space Rubik. And then sebelum masuk, kita nak touch-up dulu makeup. Sambil tu kita buat live update, okay? Okay korang, sekarang ni selain daripada e-sport untuk hosting, Fira aktif dengan tim e-football tau. Iaitu WPS, okay? WPS e-football as diorang punya ambassador, content creator. And then sekarang ni kalau korang nampak Fira live sebagai host untuk jual baju semua tu, sebab Fira memang buat part time dekat butik, okay? So sekarang banyak benda je yang Fira buat selain daripada e-sport. Tapi mostly memang gaming lagi lah. Kita touch-up, lepas tu siap, sekejap lagi Fira bawa korang jalan-jalan dekat dalam untuk tour. Untuk tengok sendiri macam mana tempat live event gaming hari ni, okay? Bye! Okay, dah siap. So jom kita masuk. Okay? Okay guys, so sekarang kita dah nak mula. Dah get ready. Aku nak banyak tentang opening kita hari ini, tentang apa yang ada di Grand Final ML 2020 hari ini. Masing-masing kita nak get ready ni. Player dari ini, kasih dari ini, suatu juga dari Fira. So jom kita lepas kepada custom ratio kita. Depan kamera beliau hampir untuk terkenal. Arwah satu lompat, sponsor berdengkai. Untuk driver yang mewakili Malaysia, betul orangnya sebagai betul. Ini bukan cara-cara itu. Ada yang menjadi tulis benar. Orang-orang itu kan ada semacam itu memang. Dekat sini memang meriah sikit tau. Walaupun event space taklah terlalu besar, tapi community memang rajin support. So, kita masuk je dekat belah kanan ni adalah Champion Lounge. Ini merupakan bilik kat mana Fira akan rest sementara tunggu next hosting, okay? By the way, dekat bilik ni best tau. Kita ada TV, kita ada pantry, ada sofa. Hello, hi. So, ni caster dengan host kita. Okay guys, so bilik ni kalau kita nak chill-chill ke, nak meeting ke, lebih privacy dekat sini lah. Tapi kan, cakap pasal pantry, tiba-tiba rasa lapar pula. And first thing yang akan datang dekat fikiran Fira bila lapar, of course lah, kita ada Maggi Hot Cup goreng asli. Dekat pantry ni memang sentiasa ada stok makanan guys. So jangan risau. Tapi kan korang, macam Fira, selalunya lepas habis event baru Fira ada masa nak makan. And as someone yang memang busy dekat event e-sport and sebagai gamers, Maggi Hot Cup goreng asli ni memang jadi first choice lah, pilihan utama, okay? Lagi-lagi kalau tengah event macam ni yang kena sentiasa standby. So dia tak rushing. Sekarang ni kita nak buat tutorial masak Maggi Hot Cup goreng asli. Okay, Fira dah letak air panas. So kita tunggu dalam masa 3 minit. And now kita buka dulu peranca dia, okay? Okay, dah 3 minit. So kita boleh teruskan air panas. Dah letak semua peranca. Kita kacau-kacau. Awal-awal ku cuba-cubain, tapi ku ketagihan, ku bilang amin. Tiba nanti. Okay, dah siap. So jom kita makan. Okay guys, sambil tunggu turn untuk next hosting ni, Fira layan dulu Maggi Hot Cup goreng asli. Serius, untuk korang yang memang kaki Maggi goreng, yang ni memang worth it to try. Kita ambil bau dulu. Bau dia je dah boleh buat makin lapar. Dengan aroma bawang and kicap autentik dia, memang macam ni. By the way, macam Fira kan, lepas masak je, memang akan terus makan. Siap ada rasa goreng klasik,
kaya dengan umami. So, senang cerita memang cukup rasa and wajib untuk semua gamers. Sekarang ada masa free, kita nak main game dulu. Sakit saya. Okay. Wow! A few moments later. Malaysia Esports Day 2025. Nama saya Said Adin bersama dengan cantik cerita Fira Fendi selaku pengacara anda untuk malam ini. Baiklah, tahniah lagi sekali pada pemain-pemain dan juga pemenang-pemenang kita bagi kategori e-football mobile. Okeylah, tengok pemakaian. Oh, kemas. Tak sampai e-football mobile pun. Hari ini macam mana? Nampak radio? Pemenang, kalau nak tahu siapa pemenang, anda kena layari social media esports integrated untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Ini berlangsung. Semoga kita dipertemukan lagi pada masa akan datang. Saya Fira Fendi. Dan saya Zaidin. Assalamualaikum. Selamat malam. MBL 2025 signing out. Okay guys, it's a wrap. So Fira pun baru je habis kerja event hari ni. Tapi yang penting, hari ni Fira siap bawa korang ikut Fira pergi kerja tau. So, macam ni lah daily life Fira as a host event. Okay? So kalau korang nak tengok lagi vlog next, boleh tunggu nantilah. Dan Fira rajin, okay? So kita jumpa lagi. Bye!